Jalan Raya Malaysia jadi tulas selepas konvoi motor kenderaan rasmi Presiden AS. Video pendek konvoi rasmi Presiden Amerika Syarikat di Lebuh Raya Malaysia kini tular, menarik perhatian ramai di seluruh dunia. Rakaman ini menunjukkan beberapa kenderaan rasmi bergerak di Lebuh Raya Negara, menimbulkan pujian terhadap infrastruktur Malaysia. Video ini bukan sahaja mendapat tontonan tinggi, tetapi juga menarik komen dari pengguna media sosial luar negara. Konvoi yang berlangsung beberapa minit ini memperlihatkan jalan raya yang lebar dan tersusun rapi. Netizen memuji kelancaran trafik dan keadaan lebuh raya, yang dianggap selamat dan efisien bagi konvoi antarabangsa. Video ini tular kerana bukan sahaja menampilkan kemudahan infrastruktur, tetapi juga mendapat perhatian global. Netizen antarabangsa memuji sistem lebuh raya Malaysia sebagai world class dan efisien, walaupun hanya beberapa saat rakaman. Dengan hanya beberapa saat rakaman, konvoi ini berjaya menimbulkan kebanggaan nasional dan perhatian antarabangsa. Adakah Malaysia seterusnya akan menjadi contoh bagi infrastruktur jalan raya dunia? Kita tunggu perkembangan seterusnya.